ada tak sekolah sepatutnya mendenda merotan? Ini sesuatu yang kena buat atau patutnya dimansuhkan? Apa pendapat Ustaz? Bila saya baca-baca berita-berita yang sedang viral ni kan, so sebenarnya dia orang kata rotan tu tak dimansuhkan pun. Boleh sahaja rotan. Cuma yang berlaku masalah tu bila guru merotan anak murid, tapi ibu bapa yang buat laporan untuk menyaman cikgu tu, menyebabkan cikgu tu dah malas nak ambil tindakan kepada anak murid. Kita kena tanya direct kepada orang yang berhadapan dengan murid-murid tau sebenarnya. Faham? Sebab diorang yang betul-betul berhadapan dengan murid. Dan diorang boleh nampak kan? Perlu ke tak perlu? Faham. Sebab kita orang luar, memang kita boleh cakap sepatutnya macam ni, macam tu. Tapi kita tak duduk kat situ. Betul. Sebab kalau kita cubalah jaga anak murid. Jaga anak murid sejam 2 jam. Tengok perangai dia macam mana. Betul. Saya bagi contoh, saya bagi ceramahan. Sejam. Nak kawal crowd 500 orang, 600 orang tu macam mana? Betul. Nak suruh diam tu macam mana? Betul. Sangat-sangat mencabar. Ya. Jadi maksudnya nak bagi tahu bahawa pendapat saya setuju rotan tu ada. Okey. Tapi dia tak boleh melampaui batas lah apa-apa hal pun. Cuma kita nak kawal kepada pelajar-pelajar yang di luar batasan tadi tu. Faham. Saya tak dapat bayangkan macam mana kementerian ke apa cara dia untuk menangani pelajar-pelajar yang di luar batasan ni macam mana. Saya tak tahu, wallahu alam. Cara lemah lembutkan saya tu saya tak tahu macam mana. Faham. Tapi bagi saya untuk menghadapi mereka ni supaya mereka tahu bahawa engkau boleh bergurau, engkau boleh bermain, tapi ada satu tahap kau tak boleh langgar peraturan. Batas tu lah. Bila kau langgar kau kena hukuman. Betul. Betul. Kan? Betul. So barulah dia belajar kat situ. Betul. Betul. Setuju.